Boleh tak majikan dia nak transfer pekerja tanpa persetujuan pekerja? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya nak minta siapa yang menonton channel ni ataupun video ni, kalau belum lagi follow, tekan butang follow tu. Sebab apa? Sebab saya perasan ramai tanya saya soalan yang sama sedangkan saya dah jawab berulang-ulang kali. Jadi antara puncanya adalah sebab mereka tak follow saya punya channel. Jadi bila saya buat video terbaru, jadi mereka tak perasan lah. So kalau follow, insyaAllah nanti kan akan keluar. Alright. So berbalik kepada persoalan kita ni So secara umum majikan dia boleh transfer pekerja dalam Seksyen 13/3 Akta Perhubungan Industri pun ada menyatakan bahawa majikan berhak untuk memindahkan pekerja dalam organisasi. Okey. Dan biasanya pun dalam kontrak kerja pun dah ada sebut dah dalam tu bahawa pekerja boleh dipindahkan dalam syarikat dan sebagainya. Jadi tak timbul isu sama ada perlu mendapatkan persetujuan pekerja ke apa, sebab memang bila pekerja dah sign tu pun tandanya dia dah setujulah dengan terma tu. Okey. Cuma persoalan dia sekarang adalah majikan ni kalau dia nak pindahkan pekerja boleh ke sesuka hati? So jawapan dia tak boleh. Kalau nak pindahkan pekerja dia perlu ada keperluan perniagaan. Okey. Maknanya dia ada sebab-sebab yang munasabah lah. Dia tak boleh transfer pekerja. Contohnya, aku tak suka kau lah, aku nak transfer kau kat tempat lain. Yang tu tak boleh. Jadi, kalau ada berniat jahat ataupun pemindahan itu akan menyebabkan kerugian besar kepada pekerja, yang tu tak boleh. Tapi, kalau ada keperluan perniagaan, sebagai contoh, tempat ni katakanlah sales dah kurang ke, perniagaan dah kurang ataupun kerja dah kurang, dia nak pindahkan ke tempat lain yang mana memerlukan pekerja yang lebih, kalau macam tu boleh pasal memang ada keperluan perniagaan. Okey? Faham